Bagaimana untuk menjana Supplier Aging Report? Hai, saya Jay dari EIST SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana nak generate supplier aging report dekat SQL system. Sekarang anda boleh pergi dekat supplier aging report. Sini anda boleh pilihkan anda nak nampak 4 bulan punya aging, 6 bulan aging ataupun setahun punya aging pun boleh. Kalau anda nak pilih satu supplier saja, sini anda boleh pilih apa supplier yang anda nak tengok. Okey, contohnya sekarang saya nak tengok semua punya aging report. Lepas tu saya pilihkan 6 bulan punya report, apply. So sini akan tunjuk ini kolom adalah pay punya kolom untuk tunjukkan supplier anda ada bayar supplier ke tak. Okey, sini adalah 6 bulan punya invoices yang anda tak bayar lagi. Sini anda boleh tekan expand button ini untuk tengok details dalam amount ini. Lepas tu anda boleh juga pergi preview. Ini adalah template untuk 6 bulan punya aging. Kalau anda nak nampak invoice yang dalam amount ini, anda boleh pergi dekat show details punya button. Lepas tu sini akan tunjukkan semua invoice yang dalam amount ini. So anda boleh juga tukar kepada sebulan punya report. Lepas tu ini adalah format untuk 12 bulan punya report. So sini adalah cara untuk generatekan supplier aging report dekat SQL system. Kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.